Assalamualaikum dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Okey. Saya nak cerita pengalaman saya semalam ketika hendak mencandak sotong. Dengan orang kata apa, dalam kegembiraan ada kerisauan dan ketakutan. Ketika itu kami dah rancang dah. Mula-mula kami nak mencandat pada bulan 5. Lepas tu ada kesilapan teknikal, ditukar pada bulan 6. Dah ditukar bulan 6. Maknanya hari Jumaat malam kami gerak, Sabtu kami pergi mancing, mencandat sotong sahabat. Ketika itu memang cukup gembira, tengok cuaca semua cantik, dengan panasnya, dengan ombak yang agak spoi-spoi macam tu lah sahabat. Tapi kami tak sangka ketika kami sedang mancing, ketika itu saya baru dapat seekor sotong sahabat. Lepas tu tiba-tiba datang angin ribut dengan hujan, menyebabkan ombak yang cukup besar, dan kami rasa macam di hujung-hujung sahabat. Kami tengok keliling kami yang bot-bot lain pun terumbang ambing sahabat. Dengan fikiran kami duk fikir macam mana kami nak balik kan. Kami nak balik ketika itu, semua pun dah kena mabuk laut. Walaupun kami makan ubat, tapi tetap juga mabuk laut. Berjam juga kami dekat situ mereda ombak dengan apa ni, tekong pun tak boleh nak gerakkan bot tu untuk balik sebab berbahaya sahabat. Kami pun orang kata apa, bacalah doa apa yang patut sahabat. Tapi alhamdulillah selepas melumpuhi badai apa semua tu, ketika hujan berhenti, kami nak balik tapi tak boleh sahabat. Ketika itu angin masih lagi kuat, ombak pun masih lagi besar. Lepas tu bila agak-agak reda sedikit, masih lagi kuat agak ombak, tekong ajak kami semua, kami pun dah berbincang dengan semua pemancing-pemancing untuk balik. Sebab kami tak nak ambil risiko. Ketika itu tekong cakap kemungkinan akan datang lagi sekali ombak, yang kali kedua. Maknanya kami semua bergerak termasuk yang dengan bot-bot lain. Ketika itu kami balik. Perjalanan kami nak menempuhi perjalanan yang dengan ombak besar. Nak ke JT tu makan masa hampir 2 jam sahabat. Hampir 2 jam. Ketika kami dah sampai ke darat, alhamdulillah sahabat. Mungkin Allah masih lagi panjangkan umur kami. Alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Dan sampailah ke rumah sahabat. Lepas ni saya rasa macam serik nak pergi mencandat sotong sahabat. Tapi buat masa ni lah saya rasa macam masih lagi trauma agak sahabat. Sebab saya tak pernah kena sahabat. Kali ni first time saya kena sahabat. Dengan saudara saya semua. Saya minta pada sahabat-sahabat semua, kalau yang mana-mana nak pergi mencandat sotong tu, tengok air, keadaan air macam mana sahabat. Kita risau apa, takut kejadian macam ni berlaku. Sebab hari yang kejadian kami tu di Pulau Peranginan, iaitu Pulau Perhentian, 3 orang lemas sahabat. 3 orang lemas, pelancong Malaysia kita rasanya. Hari ni berita baru bagi tahu, mengatakan dah jumpa 3 mangsa tersebut. Saya harap pada sahabat semua, sebelum nak pergi mencandat sotong ke ataupun memancing ikan di laut, pastikan tarikh dengan air tu yang apa ni lah. Sebab kami pun mengharapkan pada seorang, tapi kami tak sangka lah benda ni akan berlaku. Sebab masa tu memang cuaca memang cantik sahabat. Tapi kami tak sangka tiba-tiba sekali dia datang macam tu, mengejut sahabat. Video-video dia ada, sahabat-sahabat boleh lihat dekat saya punya yang saya akan updatekan video-video tu ketika kami ketika suka dan duka kami sahabat. Okey, selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum kepada sahabat semua. Tengok geng-geng ni. Ni semua geng-geng nak mencandat sotong ni. Agak. Mancing dia. Mana? Semangat ni.
Kenapa Mat? Baru sampai betul dah tidur. Teruk lah. Teruk tu. Aduh, nanya betul lah. Tengok ah. Geng-geng bakar kumpau pak. Cerita lah pak. Kita duk setting-setting lah, semua tengah mandi pak. Tengok geng, orang perantan kat belakang. Harap-harap ada hasil lah hari ni. Okey, mantap. Okey, kita dah sampai. Semua tengah proses menurunkan barang-barang mantap, mantap, mantap. Ni. Okey. Ni doang ni, tunggu doang ni. Okey. Ni semua mantap-mantap ni. Mantap Pak Bu. Ini kalau dah pakai cermin mati hitam kat apa kat tak tahu nak cakap. Kan? Jangan cakap. Mantap Pak Bu. Jangan cakap. Ini dia kata nak kutip modal untuk tahun depan main pula. Ambil tong dulu sikit. Tong dalam tu. Aku ingat lepas ni nak kena sewa lori Alam Flora. Tong dulu sikit. Okey. Mantap. Mana bot kita? Oh, aku ingat ni. Oh, yang besar. Oh. Sebelah kita punya. Aku tengok dalam apa kecil dia kalau situ. Memanglah dalam handphone tengok kecil. KNF. Oh. Okey geng, kita sekarang berada di Kampung Geliga Kemamang. Okey, semua tengah tunggu bot ni. Kan? Kampung Geliga. Jangan kena kencing lah. Kan? Harap-harap Amy betul lah. Kan? Harap-harap betul lah. Kan? Takut Amy ni. Ni kita ambil Tok Batin. Tok Batin kita orang. Oh. Aduh, ini lagi seorang ni. Semalam dia dah menipu, hari ni menipu pula kan. Aduh, cukup lah. Okey geng, kita dah naik bot. Sekarang tengah tunggu tekong Kalau tekong tak ada sekarang, kita bawa sendiri lah. Push. Lain macam. Okey. Ni bot kita. Oh, lambat ni. Weh, aku bangun kejap, kau duduk tempat aku lah. Okey geng, kita dah nampak ni memerang panggil geng nampak. Memerang tu. Momrang nama dia. Nampak tak? Momrang nampak. Asyik banyak. Momrang ya. Oh. Oh Allah kata. Lagi mana ya? Oh Allah. Oh, dia pun nampak bau gayut dia. Okey sahabat-sahabat semua. Kita dah bergerak ni Amy ada kat belakang. Ni. Oh, nampak semua dah ada. Kita bergerak dah. Kita nak menghala ke sana. Nampak. Alright. Kita nak pergi mencandak sotong. Mantap. Ombak. Okey Okey geng, kita dah sampai lah. Sekarang ni nak setting kita punya bot lenjun sahabat. Habis semua orang lenjun. Seluar pun basah sahabat. Tu saya cakap lenjun lah ni. Semua lenjun tu. Ingat apa? Ni keadaan nampak. Okey lah. Daripada itu hari punya lagi kuat. Okay. Kita cuba dulu tengok ada hasil ke tidak. Mantap. Macam ada. Akhirnya. Alhamdulillah. Dalam mabuk aku dapat juga si sotong. Janganlah pancut. Mana tempat sotong ni? Campur lah sotong. Feri aku dapat sotong. Tempat aku
Kan? Tempat aku, dia taruh. Rezeki lah. Balik. Ha? Bunyi drag ke? Tak ada, aku bila aku padang aku tengok nampak macam bila air tu tenang, diorang aku main. Alamak eh. Okay geng, kita kena ribut lah geng. Ramai yang mabuk laut. Masuk dengan awam cakap ni. Ha? Aku tahu tangga. Mana? Oh, dia punya tu. Main. Sorok sikit, jaga. Sahabat tengok inilah keadaan kami ketika ini. Saya pun dah pewai dah ni, sahabat. Dengan ribut ni. Sahabat tengok tu, hujan lebatnya. Okey. Sahabat. Astagfirullah. Pegang kuat. Pegang kuat. Yang mana yang apa ni kan? Ambil mobil lah. Allah Akbar.
Kami surrender tu. Oh, masih lagi ombak kuat. Kemungkinan ribut kali kedua. Ribut kali pertama tadi kami pun seksa saya nak sambung kali kedua, tidaklah. Habis kami balik semua Harap-harap kami sampailah ke darat. Okey alhamdulillah. Dia dah nak masuk sungai aja kan. Nampaknya Allah mempanjangkan kami semua ni tidak seram lah sahabat. Semua surrender nampak. Termasuk dengan saya lah. Tak tahulah lepas ni nak pergi lagi tidak. Rasa macam dah tak berani dah. Habis pergi mancing udang kan. Sahabat kita tengok nanti. Kita kemas-kemas dulu kat lagi. Tengok apa jadi barang-barang saya dengan kawan-kawan saya dekat depan. Lagi dah sampai apa kita boleh tahu. Okay. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Akhirnya kita orang sampai kat jeti sahabat Sekarang ni pukul 10.52 sahabat. 10.52 malam. Kita kena ribut sahabat Hujan lebat dengan ribut. Dengan tuyul ayang ni macam nak terbalik kita punya bot. Alhamdulillah sampai juga balik kat jeti. Semua selamat sahabat Semua selamat, bukan bot kami saja, banyak tadi bot sahabat Yang ada satu fiber tu pun yang paling teruk sekali sahabat Kami semua sebenarnya lenjun. Tadi saya dah bawa load dah sahabat. Lepas tu dapatlah naikkan seko tadi. Lepas tu hujan lebat sahabat tak boleh tahan sahabat. Ribut macam segalanya sahabat rasa macam nak bersara daripada macam nak sotong sahabat. Tak pernah kena sahabat Kali ni kita orang kena semua. InsyaAllah kita buat benda lain sahabat lepas ni. Sebab sementara ni tengoklah sahabat, kalau ada rezeki kita cuba lagi sahabat okey, mantap. Okey sahabat, semua dah nak balik tak boleh tahan sahabat. Kita balik ni sahabat. Okey. Ni kawan-kawan kita semua. Semua payboy sahabat untuk buat kita. Apa sahabat? Pelan-pelan sahabat, kita kayuh. Okey.